Okey korang, seperti aku janjikan aku nak sharekan resepi asam pedas Melaka. Ini memang resepi daripada mak mertua aku sendiri tau. Mula-mula korang kena sediakan bahan ni. Seperti biasa korang, bahan utama. Korang kena ada bawang, bawang putih, halia dengan kunyit hidup. Yang ni korang blend. Kalau boleh bawang tu lebih sikit. Tapi ada orang nak letak belacan. Boleh je. Kita tak ada pun, tak letak belacan pun. Itu pula benda korang. Blend hancur. Kalau boleh hancur, nak tumbuk pun boleh. Tapi kalau tumbuk nanti dia tak pekat sangat kuah tu. Ni korang tumis lah macam biasa. Konsep tumis ni, kalau boleh tumis tu biar lama sikit. Tapi janganlah sampai hangit. Dia kan kalau asam pedas ni, kalau lama kau tumis, dia rasa dia terangkat. Gitulah. Tumis macam biasa korang. Jaga-jagalah api tu. Kan, jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Begitulah cara kita masak ni, macam tu. Yang penting kau letak halba. Sebab bila Melaka dia memang ada rempah sikit. Letakkan halba, ujung-ujung sudu macam tu, masukkan. Ini rempah 3 beradik. Korang kena ada ketumbar, jitam manis dengan jitam putih. Dia akan rasa lebih sedap. Orang Melaka dia memang rempah sikit. Ada juga yang Melaka tak berempah, tapi yang ni memang berempah. Mak mertua aku kata memang bubuh lagi sedap. Dan juga letaklah cili bo, cili kering, cili giling. Masukkan. Ikutlah kepekatan yang korang nak. Kalau orang Melaka dia lebih sikit, selalunya dia lebih ke lada tu. Terpulang pada orang. Kalau orang tahan pedas, lebihkan lagi lada tu. Dia kalau tumis betul-betul, insya-Allah korang, pedas dia tu pedas yang sedap, bukan pedas yang tak tentu hala. Ni air asam Jawa. Dia memang kena pakai asam Jawa korang, mau kena. Masukkan ikan yang kita nak lah. Kadang ada orang nak letak ayam kan. Ayam kalau boleh kena tak serai tau. Barulah dia tak hanyir. Ni masukkanlah ikan apa yang korang nak masuk. Yang ni aku masuk ikan mayung. Gitu. Agak-agak paras dia kan. Ni nampak tak? Pekat dah kan? Dah pekat dah. Korang tunggu dia didih. Konsep masak dia macam tu. Tunggulah dia didih. Nampak didih kan? Macam tu je korang. Taburkan garam. Paling sedap garam adalah garam kasar. Kalau masak berkuah, garam kasar. Masukkan bendeh. Bendeh ni ikutlah. Ada orang nak masukkan, ada orang tak nak masukkan, terpulak. Kau rasa nak meratah, masukkan. Daun kesum kena masuk. Bau terangkat, aroma dia akan terasa korang. Lagi banyak daun kesum lagi best. Kalau boleh letak daun dia saja, jangan letak dia punya dahan kayu. Gitu kan. Ranting-ranting jangan masuk. Kita masukkan daun dia sahaja. Tengok. Dah nampak kejadian kan. Kau renihkan sekejap. Macam tu je korang. Mudah je kan. Renihkan sekejap. Sekejap lagi siap dihidang. Korang macam mana? Korang cepat-cepat lah. Subscribe lagi. Jangan tunggu-tunggu, subscribe. Sebab kita nak share lagi macam-macam lagi menu-menu yang mudah dan sedap. Ni nak puasa ni. Kenalah cari resepi kan. Nak berbuka nanti. Sedap tau. Yang ni makan dengan kuah boleh. Makan dengan nasi putih pun boleh sangat. Okey, dah siap.